Hello hai. Hari ni kita nak buat shrimp roll sandwich. Mudah saja, sedap makan petang-petang. Tunggu apa lagi? Jom buat. Potong dadu dahulu, bawang Holland dan juga daun bawang. Kemudian panaskan kuali, kita masukkan butter. Sebab kita nak tumis bawang Holland tu dengan butter. Tumislah sehingga dia naik bau wangi. Kemudian kita masuk kita punya hero iaitu udang. Udang ni buat lebih pun boleh. Sebab apa? Sedap, nanti makan tak cukup. Kemudian kita masukkan serbuk bawang putih, serbuk cili dan juga garam sedikit lah. And then kita masak, beraul bagi rata. Bila dah macam ni sikit, and kita masukkan daun bawang untuk bagi dia lagi cantik. Masak sekejap, ketepikan untuk kita buat sos dia, iaitu kita perlukan mayonis, sos pasta dan juga air perahan lemon. Untuk ada rasa masam-masam pedas tu kan. Dan kacau bagi sebati macam ni. Kemudian kita panaskan pan, kita masak roti sausage ataupun grill roti sausage kita ni. Macam saya suka grill roti sausage ni dengan mentega. Nak lagi sedap, potong mentega yang kecil-kecil tu, masukkan dalam kuali biar dia macam goreng dengan roti sausage tu. Rasa dia memang best, rangup. Lepas tu rasa masin-masin mentega tu, sedapnya. Bila roti sausage kita dah bertukar warna gold macam ni, bolehlah kita masukkan inti dia yang udang yang kita buat tadi tu. Masuklah berapa ekor nak kan. Kepil macam ni, taburkan sedikit daun bawang bagi cantik gitu. Inilah hasil dia. Makan petang-petang berebut, Masya Allah. Sedap betul. Ingat makan, ingat rasa.